Malas. 20% kita panggil rajinlah sikit. Rajinlah sikit. Sebab tu dia MDRT. Belum MDRT lagi. Belum. Yang rajinlah sikit dia dapat apa? Yang berniaga 100,000, income average lebih sikit lah daripada 10,000 a month. 20%. Ya, 20%. Daripada 20% ni tadi, ada 2% orang yang MDRT. Kenapa dia MDRT? Sebab dia nak jadi cream of the cream. Sebab itu average income dia 30,000 per month. Alhamdulillah. Ya. Ramai orang sangkut dekat sini, dapat 2-3 kali MDRT dia mati. Dia sangkut dekat sini, dia tak boleh pergi lebih jauh. Kenapa sangkut? Kenapa dia sangkut? Yang ramai sangkut dekat sini. Dan ramai juga kawan-kawan dia ni yang mana buat beratus-ratus kes. Beratus-ratus kes tapi kes kecil-kecil. Dan dia tak boleh pergi jauh. Ni ramai ni. Nanti saya pergi strategi. Kenapa pergi kecil-kecil bagus tapi lelah, letih. Ya? Okey. Balik kepada tadi, kalau kita dah join di sini, dah masuk grup sini, ini nak kena cari mentor. Mentor. Kena cari mentor. You jumpa mentor yang betul, MDRT ni biasa dan kita boleh jadi sangat luar biasa. Ya? Sangat luar biasa. Pada masa ini kita dah jadi pakar. Kita dah jadi perunding pakar. Sebab tu kalau kita tengok dekat hospital, kita ada je doktor biasa, doktor emergency, doktor pakar. Kita dah ada. Kita nak jadi perunding pakar. Perunding pakar ni nanti dia akan jadi $1 million income earner. Income dia 1 million. Semua orang nak pergi ke sini. Tapi dia tak nak buat ini kecuali terpaksa. Kalau kita ada perangai ini, yang membezakan sini pergi ke sini adalah attitude. Do you have the winning attitude to be MDRT or $1 million income earner? You ada tak the right attitude? Contoh, saya cerita pasal attitude. Ya, contoh. Ya, attitude ya. Korang umur katakanlah 30. Plus minus lah. Semua orang lebih kurang umur 30. Apa akan jadi kepada you umur 60? Hidup ini adalah pendek. Sarah nak balik kampung 2 minggu, 3 minggu adalah kebodohan yang terpimpin. Kebodohan yang terpimpin apabila kita rasa dapat kemudian lagi, oh sangat bodoh. Hidup ni pendek je. Korang kuat, saya bagi tahu ya, korang kuat kata Muhammad Ali. Tapi kalau ikut teori yang sebenar, dia ada 3 level. 1, 21 sampai 33. Dia panggil energy driven. Pada waktu ini, pulanglah berniaga betul-betul because you do have the energy. Tidur dalam kereta boleh, tak tidur pun boleh, dalam hutan tidur pun boleh, tak rehat langsung pun boleh, energy driven. Nanti 33 sampai 55
Knowledge driven. Sebab tu kena ada ilmu. Apa ilmu yang korang nak guna? Kena ada ilmu. Sebab tu kena ada RFP. Sebab tu kena ada CHFC. Sebab itu kena ada segala requirement yang menggambarkan that you adalah knowledgeable dalam bidang itu. Tak boleh dah buat cara kalau energy ni boleh jual apa-apa je. Oh, medical card kita bagus, medical kita bagus. Pergi dengan energy, medical card bagus. Orang akan beli pasal medical card. Tapi berapa lama? Berapa lama nak jadi doktor biasa? Jadi bila dia masuk tengok, dia tanya. You kena ada knowledge driven. Contoh. Katakanlah you punya knowledge, saya position diri saya sebagai $1 million consultant. Siapa yang tahu banyak benda? Saya tahu 1 million protection 24,000. Saya tahu $1 million retirement 36,000. Tak payah belajar idaman. Tak payah belajar ikhtiar. Boleh Badin? Boleh bos. Apa yang kau buat? Bos punya ikhtiar. Kau tulis tu apa? Tak ada apa bos. Cuba mengaku kau cakap apa? Knowledge driven. Kena ada knowledge. Dan yang ketiga, bila dah macam saya 55, Liga Patih sampai 75, knowledge dia tak boleh pakai berarti. Experience. Kita kena pakai pengalaman. Kita tengok orang macam Onci. Kontak dia ada, kira-kira doktor dia ada. Kita buat daripada bawah. Pergi dulu Mo and Homo. Ya, pergi medical officer, pergi kepada housemanship officer. Pergi dulu. Ya, grow dengan klien. Yang ini kena pakai experience driven. Kita nampak orang macam Patih, kita tahu dia perlukan bunga-bunga cinta untuk dia bersemangat. Dayang-dayang. Bunga. Kita bagilah dia peluang. Dia kalau tak ada awet-awet nanti gaut. Ranting tak nak ranting. Lepas tu ada selalu gautnya saya Pak Tek. Ya. Kalau dia ada syarat, gaut dia pun hilang. Lari gaut dia. Gaut dia masih Ya. lagi. Lari Pak Tek. Kita tengok Eza for example. Kita tahu dia berani. Kita nak guna dia berani. Sekarang dia bawa closing satu orang.